Kalau korang nak bawa banyak barang, ada storage 18 liter dekat bawah seat. Saiz tangki dia 5.5 liter. Boleh pergi sampai 100 km plus. Okay, dalam keadaan malam bila kita ride, lampu dia terang, DRL LED light, memang sangat terang. Okay, lampu belakang dia pun menarik. Design dia pun lawa. Aku boleh cakap dia adalah kategori adventure street punya skuter. Sekali aku pandang lah, nampak dia macam adventure punya skuter. Dua kali pandang, nampak macam naked bike punya motor. Okay, berkapasitikan enjin 125cc lah. Okay, horsepower dia 11.5, 11.9 Nm of torque, engine CVT automatic, liquid cool single cylinder. Menggunakan enjin ESP, Enhanced Smart Power, certified dengan EEV lagi. Okay, EEV ni apa? EEV ni adalah energy efficiency vehicle. Senang cakap lah. Motor ni, okay, jimat minyak dan juga dia low carbon. So kalau korang naik Honda Vario Street ni, korang jimatkan poket korang, okay, dan korang juga jaga keselamatan alam sekitar. Bukan keselamatan lah, kesihatan alam sekitar lah. Alright, okay. So untuk motor ni aku dah ride lebih daripada 300 km plus. Aku dah masuk jalan bandar, aku dah masuk jalan kampung, naik bukit, turun bukit, seleko-seleko pun aku dah lalu. Okey, dengan cc 125cc ni, bagi aku, kalau korang masuk jalan bandar tu, nak potong-potong kereta ke, nak mencilok ke, memang sangat fun. Yang penting beranilah. Okey, aku tak cakap aku berani, cuma seronok lah. Sebabnya, bila korang naik motor yang ada gear, ada clutch, korang nak pulas, nak change gear. Tapi untuk motor ni korang pulas je. Pulas pergi. So nak potong kereta, cilok tu memang sangat fun lah. Okey, untuk pusing-pusing town, pusing-pusing taman, seronok. Okay, lagi satu, bila aku bawa motor ni naik genting kan, tak faham lah, genting dia seleko, naik turun kan. Dia fun, seronok. Korang tak payah nak fikir gear 3 nak drop gear 1, okay, gear 3 nak drop gear 2, gear 2 nak drop gear 1. Tak payah nak fikir. Okay, korang bawa saja. Okay, korang pulas saja motor ni. Alright. Okay, antara kelebihan aku suka pasal motor ni adalah sistem brake dia. Okay, jom kita tengok sistem brake dia. Sistem brake dia menggunakan brake combi brake system. Okay, ni. Nampak? Dengan combi brake system. Okay, untuk sistem brake yang macam ini kan, dia lebih kurang macam ABS, tapi dia bukan ABS tau. Bila korang tekan brake belakang, so dalam masa yang sama, sikit-sikit dia akan gigit kat tayar depan. Maksudnya, tak adalah kalau korang tekan brake belakang emergency tu, dia tergelincir tak. Dia akan gigit-gigit dekat tayar depan lah. So, dia ada sikit ciri keselamatan lah. Macam ABS tapi bukan ABS. Untuk kategori 125cc ni, ada sistem brake macam ni pun dah kira power dah. Okay, ciri-ciri keselamatan yang lain ada dekat motor ni adalah handbrake. Okay, untuk CC 150 dah ada, tapi kalau korang tengok kategori dia masih belum ada lah. Tapi dia dah datangkan ni sistem handbrake macam ni. Tarik, lock. Okay, so kalau parking kat bukit ke, selamat lah, motor tak tergelincir. Nak buka, kita tarik saja balik macam ni. Nice kan. Kapasiti tangki dia pula, tadi kita cerita kan, dia minyak jimat. Aku dah try full tank, boleh pergi dalam 100 km plus. Itu cara pemanduan aku lah. Mungkin kalau korang bawa slow-slow santai boleh dapat sampai 200 km. 200 km lah. Okay, aku tunjuk bahagian bawah seat dia. Nak buka dia kat sini, tekan je seat dia. Okay, kita buka. Tangki 5.5 liter. 5.5 liter bagi aku dah cukup dah untuk kategori 125cc. Setakat nak pakai harian, ulang alik kerja dekat-dekat, pergi pasar, pergi hantar anak sekolah, pergi masjid, memang sangat sesuai. Saiz kapasiti storage bawah seat adalah 18 liter. Agak-agak boleh masuk dalam satu biji helmet open face. Kalau korang pergi pasar, nak letak barang-barang lain pun boleh letak dekat dalam ni. So function gila lah. Tak payah pakai top box lah. Okay, dekat bahagian depan dia kita tengok lah. Ada storage lagi. Sebelah kanan ada storage, open storage. Sebelah kiri ada covered storage. Bila kita buka covered storage ni, dekat bahagian dalam dia ada charging port type C. Nak charge phone, cocok charger kat situ, handphone tinggal kat dalam, tutup. So bila hujan, handphone barang tak basah dekat sini. Okay, sistem kunci dia pula menggunakan smart key. Dia kategori 125cc pakai smart key. Padu bagi aku. Keparan meter dia menggunakan meter digital saja. Okay, basic punya features lah. Ada jam, fuel indicator. Tapi yang best dia punya meter ni adalah floating meter, nampak tu. Dia macam floating. Nice. Aku suka lah kat kepala dia ni. Style tu. Alright.
Untuk apa yang ada dekat meter dia ni, jadi tu basic sajalah. Aku tunjuk kat korang macam mana point of view bila korang duduk kat motor ni. Rider punya view lah, nampak ni. Nice bike. Macam bawa naked bike, macam bawa adventure scooter. Macam-macam feel ada lah. Okay. Di bahagian switch kiri dia ni pun basic saja. Lampu tinggi, lampu rendah. Okay, horn, signal. Okay, switch kanan ni dia ada ISS, idling stop system punya button, dan juga starter. Okay. Apa benda ISS ni? Idling Stop System. Idling Stop System ni adalah sistem yang menjimatkan minyak lah. Ni on tau. Okay, ini off. Okay, on. Ada lampu indikator hijau. Maksudnya dia tengah on. Okay, bila dia on, korang bawa motor berhenti kat traffic light. Lepas tu korang berhenti, motor akan auto mati. Okay, kalau korang off, dia hidup lah. Tapi kalau korang berhenti, dia mati. Dia mati dalam 2-3 second. Korang berhenti je 2-3 second, dia terus mati motor. Tapi bila nak jalan balik, tak payah tekan starter tau. Korang pulas je. Pulas, dia akan jalan terus mula. Okay, sekarang motor ni tengah bergerak lah. Okay, nanti bila aku berhenti, motor akan mati dalam masa 2-3 second. Okay, korang tengok aku berhenti ni kan. Aku berhenti sini. Okay, break. Alright. Okay, tunggu dia punya turun habis. Okay, motor mati. Nampak? Okay, inilah antara sistem yang best lah menjimatkan minyak. So, ini korang boleh on, boleh off. Nak on tekan bawah, nak off tekan atas. Okay, itu indikator lampu dia, nampak. Bermaksud dia tengah on lah. Alright, lepas tu bila korang nak jalan balik kan, tak payah tekan starter tau. Okay, korang pulas je. Nampak? Pulas terus jalan guys. Okay, lampu hadapan dia menggunakan lampu LED. Tengok DRL dia. Korang tengok DRL dia. Terang mat. DRL dia pun lawa, tengok dia depan sini. Garang gila kan? Nampak tu? Okay, nice. DRL depan macam ini. Okay, kita tengok lampu belakang dia. Lampu belakang dia pun cantik. Tak macam skuter 125cc lah. Nice. Nampak tu? Okay, saya ada 14 inci lah. Okay, depan 14, belakang pun 14 inci. Daripada segi stability dia, bagi aku still okay. Boleh handle. Jalan basah pun still boleh handle, boleh control. Cumanya bergantung kepada skill korang lah. Kalau korang skill cacam marba pun tergulik juga kan. Kita tak naklah tergulik. Okay tak? Seat height dia tu macam itu. Aku tinggi 170. Aku duduk pun tak jenjit. Selesa. Berat dia 113 kg. Nak mencilok dalam kelajuan highway seronok. Okay, untuk top speed dia pun by the way cuma 110 sajalah. 110, 112 dia akan off dah. Floorboard dia tak berapa besar sangat. Tapi kalau korang kaki besar size 12 pun masih boleh pijak lagi ni. Okay, tengah ni boleh letak barang lah. Nak letak beg ke plastik ke apa, semua boleh letak kat tengah sini. Dia tak ada bakul tapi boleh letak kat tengah sini. Dia tak ada bakul tapi ada storage 18 liter dekat bawah seat. Nak santai-santai, skuter ni memang best. Memang seronok santai-santai naik skuter ni. Okay, sebab apa kita pulas pergi je. Tak payah pening-pening nak masuk gear ke apa ke. Kesimpulannya daripada pengalaman aku ride motor ni sejauh 300 km plus, aku boleh simpulkan sesimpul-simpulnya lah. Motor ni sesuai untuk korang yang nak jadikan dia sebagai as a second or third bike. Ataupun korang nak jadikan dia sebagai weekend bike untuk pergi taman pusing-pusing, pergi hantar nak sekolah, pergi masjid, pergi pasar, sekali-sekali nak bawa motor, ini sesuai. Okay, kalau korang nak jalan jauh, tepuk dada, tanya diri lah larat tak larat dengan top speed dia 110. By the way, untuk dia punya respon dalam jalan jam memang sangat seronok. Korang pulas pergi. Naik bukit respon dia pun kuat, boleh tahan. Horsepower 11.5. Sesuai lah dengan cc dia 125cc ni. Kalau korang nak bawa banyak barang, ada storage 18 liter dekat bawah seat. Saiz tangki dia 5.5 liter. Boleh pergi sampai 100 km plus. Okay, dalam keadaan malam bila kita ride, lampu dia terang. DRL LED light memang sangat terang. Okay, lampu belakang dia pun menarik. Design dia pun lawa. Aku boleh cakap dia adalah kategori adventure street punya skuter. Apa lagi yang kau nak? Bagi aku untuk skuter ni dengan harga 7,000 plus tu dah cukup perfect lah. Antara option yang korang boleh pilih untuk pakai skuter. So kalau korang yang masih lagi mencari-cari skuter yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, ini sesuai lah. Ini sesuai, sangat sesuai. Jadi kalau korang minat ni, korang carilah dealer-dealer Honda ke Impian Excel yang berdekatan dengan korang. Okay, kalau korang ada komen pasal motor ni, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Okay, kita jumpa lagi dalam next video akan datang.